Astaghfirullah. Allahu Akbar. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan tragedi seorang murid tahun 4 yang ditemui tidak sedar diri dalam tandas sekolah dan kini disiasat sebagai kes buli. Ini bukan kes pertama dan malangnya jika tiada perubahan bukan ianya satu kes terakhir. Isunya di sini bukan sekadar salah seorang pelajar yang bertindak kejam. Isunya jauh lebih besar daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan. Ia membongkar kegagalan kita sebagai sistem pendidikan, sebagai masyarakat dan sebagai negara membentuk akhlak serta moral kanak-kanak. Ramai pelajar melihat buli sebagai perkara biasa, sekadar gurauan katanya. Budaya ini tidak ditangani dari awal. Guru-guru dibeban dengan kerja pentadbiran sehingga kawalan disiplin di sekolah jadi lemah. Media sosial, video ganas, budaya macho, semua ini meresapkan ke dalam minda pelajar. Jadi, pendidikan Islam, moral, hanya atas kertas, peperiksaan dan bukan pembinaan sasiah sebenarnya. Kanak-kanak, tuan-tuan dan puan-puan, adalah produk sekitaran. Bila seorang murid berusia 9 ke 10 tahun boleh membuli hingga kawan tidak sedarkan diri, itu bukan semata-mata salah budak. Itu tanda ada yang gagal di rumah, di sekolah dan dalam sistem kawalan masyarakat. Walaupun UPSR sudah dimansuh, budaya sekolah masih mengejar angka keputusan, bukan nilai moral. Poster, slogan, kempen seharian anti-buli seperti mana yang dicadangkan oleh Ibu Umat, tapi tiada pelaksanaan konsisten. Jadi oleh itu, mesti ada mekanisme perlindungan mangsa. Ramai mangsa takut melapor kerana tiada saluran sulit dan selamat. Jadi oleh demikian, pengurusan sekolah merasa defensif. Dia become defensif. Sering menutup kes demi jaga nama baik sekolah, bukannya jaga nyawa pelajar. Apa yang kerajaan boleh buat? Saya cadang. Tubuh unit anti-buli di setiap sekolah dengan guru dilatih khusus. Wajibkan safe reporting channel, talian khas atau aplikasi untuk pelajar, mak bapak lapor kes tanpa takut didedahkan. Sementara itu, latih guru kaunselor dan warden kalau di asrama bukan sekadar jaga disiplin tetapi mendidik nilai empati, hormat, tolong-menolong dan itu menilai semula kurikulum, nilai moral mesti masuk dalam aktiviti harian, bukan hanya ujian kertas. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, audit sekolah, semua sekolah, baik di luar bandar ataupun di dalam bandar, termasuk kawasan yang berisiko buli, selalunya di tandas, bilik kosong, asrama dan sebagainya. Apakah peranan ibu bapa dan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan? Ibu bapa jangan serah bulat-bulat kepada sekolah. Itu nasihat saya. Tabiat buli biasanya bermula dari rumah. Persatuan ibu bapa dan guru mesti lebih berani menekankan sekolah untuk telus. Sekarang ini kita tengok dalam 10 PIBG, mungkin 8 yang lembab. Bukan apa pun, ramai yang yes man, ikut belakang dan sebagainya. Padahal, perlembagaan PIBG jelas mengatakan PIBG sama-sama memantau sekolah supaya sekolah itu selamat.
Masyarakat perlu berhenti menormalisasikan buli sebagai perkara kecil. Kes buli yang melibat pelajar sekecil tahun 4 bukan sekadar tragedi. Ia adalah wake up call seperti mana yang disebut oleh seorang yang berhormat untuk seluruh sistem yang ada di Malaysia. Jika kerjaan dan sekolah hanya sekadar keluarkan kenyataan, simpati, ya Allah, sebagainya, nampak sedih, tanpa ubah polisi, kau menangislah setiap kali ada strategi seperti ini. Dan saya memohon tindakan tegas. Kita mesti dan kita sedang membiarkan lebih ramai anak-anak jadi korban. Nak menangis, nak kata sedih, nak serahkan, memberi kerjasama, tidak cukup. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, fahamlah cakap saya. Buli bukan soal nakal budak-budak, ianya soal nyawa tuan-tuan dan puan-puan, maruah dan masa depan generasi kita. Saya menyeru pada Kementerian Pendidikan yang berhormat, Fadilah Siddiq yang berhormat dilantik sebagai menteri, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, bertindaklah. JPN, Jabatan Pendidikan Negara, sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Hentikanlah budaya menutup mata. So kita ni suka tutup mata. Jangan tunggu ada lagi kes Zara Karina atau berlaku ke atas arwah Abdul Fattah di mana banyak kecuaian kelalaian berlaku di sekolah. Perlu dibuat, dipantau oleh jabatan ataupun kementerian. Jadi kita berharap versi buli buli di sekolah rendah kini makin bermula. Jadi ini yang menakutkan kita. Malaysia perlukan reformasi mendidik moral. Bukan hanya mengejar keputusan, juga after your academic, tapi moral tak berapa cantik, you are useless. You have tak berguna untuk bangsa dan tak berguna untuk negara. Kalau tidak, sistem ini akan terus melahirkan kanak-kanak yang tahu menulis karangan tentang nilai murni tapi tidak mampu mengamalkan nilai itu di dunia sebenarnya. Like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.